Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani dari saya, Dia Kisha binti Zab Syukrizan. Pada hari ini, saya akan berkongsikan berkenaan salah laku seksual yang mungkin berlaku dalam kehidupan kita. Salah laku seksual ialah kelakuan yang bersifat seksual dalam apa-apa bentuk sama ada secara lisan maupun bukan lisan yang dilakukan oleh pelaku kepada mangsa yang boleh memberikan ancaman kepada kesejahteraan seorang individu. Secara amnya, terdapat 5 jenis salah laku seksual yang telah digariskan, iaitu secara lisan, psikologi, visual, isyarat dan fizikal. Selain itu, salah laku seksual juga boleh terjadi kepada sesiapa sahaja tanpa mengira jantina, umur, bangsa, agama maupun pangkat. Antara kesan salah laku seksual ialah kesihatan mental terjejas, kurang keyakinan diri, kecederaan fizikal dan kurang tumpuan seterusnya menyebabkan prestasi akademik merosot. Antara cara mengatasinya ialah: pertama, melaporkan pelakuan tidak senonoh diri atau orang lain kepada pihak bertanggungjawab. Dan kedua, mengelakkan diri daripada aktiviti yang menjurus kepada salah laku seksual. Tuntasnya, kita perlulah meningkatkan kesedaran, menyediakan sokongan kepada mangsa dan melaksanakan undang-undang yang ketat supaya salah laku seksual dalam masyarakat dapat dihentikan dengan segera. Akhir kata, hentikan salah laku seksual.